Tidak dapat dinafikan, ada kalanya umat Islam hari ini cenderung melihat ibadah secara wakalah sebagai satu urusan yang selesai dengan bayaran tanpa meneliti proses dan kesahihan pelaksanaannya. Orang Melayu ni, bila dia tengok seorang itu beragama, berpakaian agama, okey, sah, orang ni boleh diterima sebagai wakil dia. Salah faham masyarakat itu, bila dibiarkan, maka kita hari ini lihat banyak skamer yang dia bukan berpakaian agama, dia memang orang agama. Tetapi kerana sebab-sebab tentu, amanah itu tidak terlaksana. Bagi Easy Korban yang sudah beroperasi hampir 20 tahun, ketelusan, kepatuhan syariah dan integriti amat dititik beratkan. Ia adalah keutamaan agar menjadi pilihan nombor satu. Kita patut syariah bukan diiktiraf oleh ustaz, entah individu influencer ke tak, tapi daripada satu badan yang berautoriti, ya, yang benda ni bila kita dapat tu, benda tu maksudnya diaudit lah, bukan senang-senang dapat. Kita juga ada ISO pengurusan dah hampir 4-5 tahun dah. Cuma tahun ini kita ambil daripada sini supaya lebih diyakini lah. Easy Korban telah mendapat pengiktirafan Perkhidmatan Korban dan Akikah pertama yang diiktiraf Patuh Syariah MS1900 2014 dari Sirim KAS. Syarikat Pelopong Korban dan Akikah ini juga mendapatkan khidmat pemegang amanah warisan berhad sebagai pihak bebas luar dan berautoriti menilai dan mengesahkan sistem pengurusan memenuhi standard syariah dan kualiti. Kita bayar, kita komit sampai kepada sesudahnya pelaksanaan. Dan siapa yang certify? Macam contohlah, sijil-sijil Easy Korban ni, Akikah dan Korban, amanah warisan berhad yang confirm the execution. Execution tu mustahak. Dengan videonya, siapa yang pergi, berapa ramai yang pergi di Uganda, di Kampuchea, di Bihar, semua tu ada pelaporan. Pelaporan tu perlu disahkan untuk maknanya bukan sekadar menandatangani, bukan sekadar common seal, kita chop. Ramai yang boleh buat. Tetapi chop dengan tanggungjawab. Saya sign dengan tanggungjawab. Maknanya betul telah dibuat seperti mana dilaporkan, ada videonya, ada integritinya, item yang kita puas hati. Inilah yang disebut sebagai fiduciary duty, amanah tambahan untuk memastikan sesuatu itu benar-benar berlaku seperti yang dilaporkan. Kita kena tahu the whole supply chain process, daripada engagement, daripada pertanyaan sampai bayaran, sampai kepada bila dilaksanakan. Sampai bila, dan ada laporan pula. Laporan bila dilaksanakan di negara A, di negara B, di negara C, hari apa, jadualnya bila, siapa yang buat, berapa ekor yang disembelih, termasuklah klien-klien yang berdaftar di bawah data dia. Dan sistem dia pula kena buat API pula dengan sistem kita supaya handshake itu betul, dan juga kita kena banyak online. So, jadi data kita dengan data dia kena mirror. Bila mirror, dia kena laksanakan pula. Wakil juga harus memberikan gambar dan juga video. Gambar haiwan, juga video sembelihan dalam bentuk biasa kita pakai Google Drive lah. Dia akan send kat kita akan tapis, dan bahagian operasi dalaman akan menapis setiap video. Melalui sistem semakan status, peserta hanya perlu masukkan nombor IC untuk melihat perjalanan ibadah mereka, lengkap dengan notifikasi. Bagi Easy Korban, integriti tidak bermula ketika haiwan disembelih sahaja, tetapi seawal pemilihan manusia yang bergerakkan operasi. Proses observasi dari pihak-pihak syarikat, pihak syariah kepada calon-calon pekerja tersebut. Dari situ kita dapati mana-mana calon yang berpotensi. Alhamdulillah kita serap kan. Saya rasa ada ramai staf yang hari ni dulunya bermula daripada part time juga. Dia datang, dia part time, dia buat, kita tengok dari segi semangat, dari segi usaha, dari segi semua-semuanya dia lebih daripada orang lain. Jadi bila ada keperluan, ada kekosongan, kita akan tawarkan. Sebab tu Alhamdulillah hari ni kita ada 30 orang staf. Dan apabila peserta pulang dengan rasa tenang, yakin dan berpuas hati, di situlah bermulanya makna sebenar sebuah ibadah yang bukan sahaja sah di sisi syarak tetapi juga memberi nilai kepada manusia. Bagi orang kata lebih kita nampak lah dia punya
program semua tak ada yang terselindung lah, semua lebih jelas. So ada program sekali dengan akad sekali. Yang mana nak buat tu easy. So mana-mana easy lah.